Siapa yang memiliki gold bar 250 gram ini dalam masa 5 tahun, simpanan anda akan bernilai sekitar RM175,000. Jadi, bagi yang ingin melangsaikan hutang hartanah, tahu ingin mengukuhkan simpanan persaraan, anda boleh target untuk dapatkan gold bar 250 gram ini. Bagaimana cara untuk anda dapatkan gold bar ini? Kaedah pertama, jika anda sudah ada simpanan atau wang tunai untuk belian terus, anda boleh terus buat belian gold bar ini dengan harganya sekarang sekitar RM125,000. Dengan kenaikan harga emas sekitar 10% setahun, nilai simpanan anda akan terus meningkat sehingga RM175,000 dalam masa 5 tahun. Kaedah kedua, anda boleh menabung gram emas di dalam akaun emas gap ataupun gold accumulation program yang mana anda boleh menabung sebanyak RM2,400 sebulan. Cukup 5 tahun, simpanan anda dalam akaun gap ini akan mencecah 250 gram emas. Anda boleh keluarkan emas ini untuk anda simpan sendiri ataupun anda boleh jual untuk dapatkan wang tunai. Bukan sahaja anda pastikan duit dalam simpanan anda tidak bocor, malah apabila anda menyimpan dalam bentuk emas, simpanan anda tidak akan jatuh nilai akibat kejatuhan nilai mata wang dan inflasi. Bagi yang berminat untuk membuat belian emas public gold, sama ada belian gold bar secara terus ataupun menabung di akaun emas gap, tuan-puan boleh rujuk pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.